Masak goreng ubi guys. Kita panaskan minyak dulu. Minyak masak. Ini ubi deh. Kita ada 2 ubi guys. Ubi tapai. Tapai ubi dah masak nih, dah manis. Tapi kita goreng ini. Itu untuk tengok-tengok je, bukan untuk makan. Yang tapai itu. Kita tengok. Kita masukkan ubi dalam minyak. Kalau minyak dia dah panas. Goreng ubi pakai kunyit. Bahan-bahan dia kunyit, garam secukupnya. Lepas tu ubi ni kita potong, kita layang nipis-nipis. Tak adalah nipis sangat untuk goreng ya, bukan untuk kerupuk. Kalau kerupuk itu nipis sangat. Ini goreng ubi kayu. Kita tunggu minyak sampai panas. Nanti kita tengok hasilnya macam mana. Goreng ubi Perancis nih. Ubi Perancis. Kalau ubi kayu, ubi Perancis, itu sama. Nama dia beza, tapi barang dia sama. Ini tapai Perancis, tapai panci. Kalau dah panas nanti kita masukkan ubi ya. Nih kita masukkan nanti. Dah betul-betul panas, kita masukkan dalam kuali ni. Bau dia wangi, rangup. Kita masukkan sebentar lagi. Kita masukkan, tengok ni, goreng ubi Perancis. Ubi kayu pun boleh, ubi Perancis pun boleh nama ni. Kita pulang lah. Tapi dia yang sedap dia ni, ubi roti nama dia. Ubi roti, kemat dia, kemat. Dah lama kita tak makan ubi. Yang di kedai lain, yang kita buat sendiri lain. Ni kita buat sendiri, kalau kedai tu lain. Rasa dia tak sama tau, yang ke kedai tu. Dia dah agak kuning sikit, kita terbalikkan. Ini satu jarang lagi. Ini satu jarang nama dia. Nanti satu jarang lagi. Bahan-bahannya ubi kayu. Kita potong, kita belah agak-agak setengah inci macam tu. Kita bubuh kunyit, kita bubuh garam. Kita masukkan ke dalam minyak. Kita tunggu dia matang. Tunggu dia masak guys. Terbalikkan, dah terbalikkan. Dah agak kuning sikit. Nanti dah masak, kita angkat. Kita masukkan satu jarang lagi. Ini satu jarang lagi. Cara memasak goreng ubi. Ubi kita ada lagi guys. Untuk satu masak lagi, nak buat kolak, nak buat pengat ke apa ke, ada lagi. Ni ada ubi lagi. Ubi. Nanti kita ada masa 8, nanti kita masak kolak pula. Nanti kita masak tapai tadi dalam peti ais ni. Ada bunyi tu, cekerkah bunyi ni. Di tengah panas ni masak. Nanti dah agak kuning, kita angkat, masukkan dalam tapis. Tak boleh lama sangat. Kalau lama sangat dia hangus, dia hitam sikit. Hitam tu bukan tak sedap, sedap.
Tapi kita dah malas tengok dah, tak selera nak tengok dah hitam ni. Jadi kita dah angkat, dah agak kuning-kuning sikit. Kuning kena masak tau, bukan kuning kena kunyit. Kena kunyit lain. Kita masukkan sejerang lagi, cekarkah dan mencerkakah dia dah. Tinggal tunggu dulu agak beberapa minit, baru kita masukkan ke sini. Ini dah boleh makan nih, tapi hati-hati ya, panas lagi. Terbakar lidah kan. Nanti makanan orang dulu nih, makanan orang dulu kala. Sebelum merdeka orang makan banyak ubi kayu. Kadang ubi kayu tu ditukar dengan beras. Kalau kita banyak ubi, orang banyak beras, ditukarlah. Nak tak saya tukar ubi dengan beras? Orang tu dapat makan ubi, kita dapat makan beras, makan nasi. Itulah kehidupan masa dulu kala, zaman nenek moyang. Tak kira siapa-siapa, orang kaya, orang miskin sama. Orang kaya, orang miskin. Kaya tu sebab dia ada banyak duit. Tapi kalau musim beras tak ada, beras tak jadi, kita tanam tak menjadi, banyak musuh, banyak ulat, banyak hama. Itu nasib lah. Kalau zaman dulu sulit nak cari racun untuk musuh tu, tak ada, semprot tak ada, ubat tak ada. Itulah kehidupan zaman dahulu kala. Iya. Dah boleh makan, dah sejuk. Dah boleh makan. Yang nipis-nipis sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Suka taruh tu mengalas perut. Tunggu kuning baru kita angkat.